Assalamualaikum, nama saya Sufi Tihani binti Muhammad Zaili dan saya Nur Amira Anani binti Muhammad Hafiz, kru TV PSS My LB Channel, saluran informasi anda. Baru-baru ini berlangsungnya kejohanan memanah tertutup 2025. Pada hari Isnin 12 Mei 2025 bertempat di Lapan Sasa, Meraga, Sukma Binjai. SK Binjai turut menyertai kejohanan kali ini. Jom kita dengarkan apa kata jurulatih memanah SK Binjai, Teacher Arijah. Saya Teacher Arijah merupakan jurulatih bagi tim memanah SK Binjai, dan pada hari Isnin 12 bulan Mei 2025, tim memanah SK Binjai telah menyertai kejohanan memanah tertutup Sirkuit Kemaman Sri 1205 di Lapang Sasar, memanah Meraga Sukma Tok Kapur, dan kita telah menghantar seramai 8 orang wakil dan alhamdulillah berjaya mendapat tempat pertama untuk kategori bawah 12 dan tempat ketiga untuk kategori bawah 10. Dan ramai yang kita hantar untuk yang menyertai kejohanan ini sebenarnya newbies ya. Dan saya sebagai seorang jurulatih sangat-sangat kagum dengan mereka. Mereka dengan cekal dan dengan kesungguhan memanah menghabiskan 144 panahan. Walaupun mereka baru saja mula berlatih dalam sukan memanah ini hampir tak sampai 2 bulan pun. Jadi tahniah kepada tim memanah. Teruskan usaha anda, bersama-sama pergi bertanding untuk MSST. Tahniah diucapkan kepada para pemenang dan para peserta kejohanan ini. Usaha tangga kejayaan. Okey, jumpa lagi di lain episod. Bye.